dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram. Cerita ni dikongsikan oleh seseorang tentang kawannya yang meninggal kerana disihir oleh orang yang mempunyai sifat dengki. Jadi sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu, dan yang mana belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Aku kongsikan cerita ni tentang kawan aku yang mati meninggal akibat disihir kerana dengki. Bukan untuk menakutkan sesiapa, tapi sebagai peringatan. Sebab apa yang aku ceritakan ni benar-benar berlaku di depan mata aku sendiri dengan keadaan masa dia hidup. Aku letak nama dia Arman, bukan nama sebenar. Arman ni seorang yang orang kampung selalu kata dia ni budak cerdik. Bukan cerdik kosong, memang fikiran dia ada kelebihan yang Tuhan bagi pada dia. Sejak dari sekolah rendah lagi, keputusan dia tak pernah jatuh. Masuk sekolah menengah berasrama, sambung pula universiti, dan akhirnya bekerja di sebuah syarikat besar di bandar. Walaupun hidup dia dah senang time tu, Arman tak pernah sombong. Setiap kali balik kampung, dialah orang yang paling rajin tolong. Kalau ada kenduri, kematian, gotong royong, dia mesti ada. Orang kampung memang hormat dia. Budak-budak kecil pula jadikan dia sebagai contoh. Tapi dalam dunia ni, bila seseorang itu terlalu menonjol, mulalah pasti akan ada yang tak senang duduk. Aku mula perasan sesuatu yang tak kena dengan Arman sekitar 6 bulan sebelum Arman meninggal. Mula-mula, dia kerap balik kampung. Katanya penat, badan tak larat, kami ingat biasa saja. Yelah, kerja bandar, stres. Tapi satu malam tu, lepas maghrib, Arman datang rumah aku, muka dia pucat, mata cengkung, berat badan susut teruk. Dia duduk depan aku time tu, tapi dia senyap, lama. Lepas tu dia cakap perlahan, "Aku rasa aku tak sakit biasa." Aku tanya kenapa. Dia buka baju sikit dan tunjuk pada aku. Aku nampak lebam-lebam hitam dekat dada dan perut dia, macam kena tumbuk. Tapi kata dia tak pernah jatuh, tak pernah pun terlanggar apa-apa. Yang peliknya, lebam tu berpindah-pindah. Hari ni dekat dada, esok dekat belakang, lusa dekat kaki. Dia kata dah pergi hospital, doktor buat scan, ambil darah, x-ray bagai, tapi semua keputusan normal. Tapi bila aku tengok, nampak Arman semakin hari semakin teruk. Setiap malam dia muntah. Kadang-kadang muntah benda hitam pekat macam kopi basi. Kadang-kadang pula dia kata muntah tu berbau hanyir. Paling aku tak boleh lupa, satu malam dia menjerit kuat dari bilik. Bila kami semua masuk bilik, dia menggigil atas katil. Mata terbeliak, berpeluh sejuk. Dia pegang perut sambil cakap, "Ada benda bergerak dalam ni." Kami ingat dia meracau. Tapi bila kami pegang perut dia, sumpah, macam ada benda. Aku rasa seolah-olah ada sesuatu menggeliat di bawah kulit dia, macam ular kecil bergerak. Sejak malam tu, Mak Arman mula syak. Mak dia orang lama kampung, dia tahu beza sakit biasa dengan sakit buatan orang ni. Bila mak dia bawa Arman jumpa seorang ustaz perawat, masa ustaz tu baca ayat, Arman menjerit kuat. Suara dia bukan macam suara dia dah, serak berat macam orang lain bercakap dari dalam dada dia. Ustaz tu berhenti sekejap. Lepas tu dia cakap satu ayat yang buat kami semua terdiam. Anak ni kena sihir dengki. Sihir tu bukan nak bunuh cepat, tapi nak buat dia menderita perlahan-lahan. Ustaz kata, sihir tu dihantar melalui makanan. Ada seseorang yang rapat yang pernah makan semeja dengan Arman. Sejak hari tu, Arman makin lemah, dia tak boleh makan nasi. Setiap kali masuk mulut, dia muntah. Yang keluar bukan makanan, tapi benang hitam, rambut, dan sekali tu, aku sendiri nampak paku kecil berkarat keluar dari mulut dia. Kami semua terduduk.
Doktor pula tak jumpa punca. Perawat kata sihir tu dah lama bersarang dalam perut dia. Yang buat kami paling sedih, Arman tahu siapa yang dengki dengan dia. Satu malam tu dia pegang tangan aku. Dia cakap, aku tak pernah buat salah dengan dia. Tapi dia tak boleh terima aku berjaya. Aku tanya siapa? Arman geleng kepala. Kalau aku sebut, biarlah aku bawa sampai mati. Beberapa hari sebelum Arman meninggal, keadaan dia makin kritikal. Badan dia bau pelik, macam bau tanah basah. Kulit dia jadi kelabu. Mata dia selalu pandang atas macam nampak benda. Malam terakhir, aku ada di sisi dia. Dia tarik nafas susah. Tiba-tiba dia buka mata dan cakap perlahan, dia datang ambil aku. Aku tanya siapa? Arman senyum nipis. Orang yang buat aku ni, dia takkan tenang lepas ni. Lepas subuh, Arman menghembuskan nafas terakhir. Doktor tulis sebab kematian. Komplikasi dalaman yang tidak dapat dikenal pasti. Tapi kami semua tahu, itu bukan sakit biasa. Selepas kematian Arman, orang yang disyaki dengki tu, hidup dia tak pernah aman. Anak sakit berpanjangan. Perniagaan jatuh. Rumah dia kerap dengar bunyi pelik waktu malam. Orang kata, sihir yang dihantar berpatah balik. Aku kongsikan kisah ini bukan untuk menuduh sesiapa, tapi untuk ingatkan, dalam dunia ni, bukan semua orang gembira dengan kejayaan kita. Ada yang senyum depan kita, tapi hati penuh iri. Dan bila dengki itu dibiarkan, ia boleh berubah jadi senjata paling kejam. Jaga diri, jaga amalan, dan jangan pernah anggap remeh bila sakit datang tanpa sebab. Kalau kau rasa cerita ini ada pengajaran, ingatlah satu perkara. Manusia boleh merancang, tapi niat jahat pasti akan menuntut balas.